Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Sebelum tu saya nak confirmkan sama ada dengar ke tidak suara. Okey, saya kira dengarlah kot, insya-Allah. So sesi ini telah pun dirakam. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita terus dalam topik pembelajaran kita. Pada sesi yang pertama, sebenarnya kita telah pun sampai pelajaran ke-11, tetapi saya ghostan sikit pada pelajaran yang ke-9 sebagai revision. So saya dapat update balik dalam YouTube nanti, bermula dengan pelajaran ke-9 jugalah. Pelajaran ke-9 merujuk kepada syariat Allah. Janganlah kita menjadi sempurna. Okey. Saya ulang balik. Merujuk kepada syariat Allah, janganlah kita menjadi seumpama orang-orang yang beriman kepada hukum yang disukai sementara ingkar kepada hukum yang mereka anggap berat, tidak menguntungkan ataupun zalim. Seperti mana yang difirmankan dalam surah An-Nur ayat yang ke-48 sehinggalah yang ke-50. Ada banyak distraction pula. Alright, minta maaf ada gangguan teknikal sikit. Baik, pelajaran ke-9 seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan apabila mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, maka dengan serta-merta sepuak daripada mereka ini berpaling ingkar, yakni jika keputusan mereka tidak menguntungkan mereka, dan sebaliknya jika keputusan itu memberikan hak kepada mereka, mereka segera datang kepadanya dengan tunduk taat. Mengapa mereka bersikap demikian? Adakah kerana hati mereka mengandungi penyakit, atau kerana mereka ragu-ragu terhadap kebenaran hukuman, ataupun kerana mereka takut bahawa Allah dan Rasul akan berlaku zalim kepada mereka? Bahkan mereka lah sendiri orang-orang yang zalim. Pelajaran ke-9 memberikan kita faham bahawa untuk memahami agama Islam ini, kandungan yang ada dalam syariat Allah ni, kita tak boleh separuh-separuh lah. Kita tak boleh pegang beriman separuh daripada kandungan apa yang terkandung dalam Islam, dan kita pun tidak beriman juga pada sebahagian yang lain. So itu tak boleh lah. So contoh macam khusus untuk topik kita ni, mereka boleh setuju dengan perkahwinan monogami dengan mengatakan bahawa perkahwinan monogami itu adalah tanda untuk meneruskan kehidupan, menjalani kehidupan fitrah sebagai manusia dan sebagainya. Tapi bila it's come to poligami, mereka akan nampak sebaliknya. Mereka akan nampak, oh itu adalah antara tanda tidak setia, sebagai contoh. Itu adalah antara tanda pasangan curang dan seumpama dengannya lah. Walhal sebenarnya itu bukanlah mesej yang ingin disampaikan dalam Islam dalam konteks poligami ni. Sebab bermaksud apa? Bermaksud mereka ni hanya okey dengan separuh apa yang terkandung dalam agama Islam dan tidak okey dengan apa yang separuh
terhadap agama Islam. So itu tak boleh lah. Baik. Pelajaran yang seterusnya, yang ke-10, kita beriman bahawa apa jua yang dihalalkan oleh Allah, maka ia mengandungi kebaikan yang banyak, meskipun yang kelihatannya hanyalah keburukan. Kita juga beriman bahawa apa jua yang diharamkan oleh Allah, ia mengandungi keburukan, dan yang banyak sekalipun yang kelihatannya adalah kebaikan. Firman Allah dalam surah Al-A'raf, dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara yang keji, dan dia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk, dan dia jugalah menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang beriman kepadanya dan memuliakannya, juga menolongnya serta mengikut nur cahaya yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Jadi yang pelajaran yang ke-10 ni menegaskan kepada kita bahawa ada keadaan yang mungkin kita menganggap antara halal dengan haram itu mungkin tak memberi manfaat kepada kita. Contoh, bila Allah kata arak itu haram, tapi ada pandangan daripada golongan yang tak faham ni, mereka kata arak bagus apa? Sebab sekian. Kemudian banyak lagi contoh-contoh yang lain yang sebenarnya bila di dalam agama Islam sebut benda tu tak boleh buat, tapi kita buat, maka itu satu kemungkaran. Sebab kita perlu beriman bahawa perkara-perkara yang bila dalam Islam kata tak boleh buat, dan memang tak boleh buat, sudah tentu ada sebab dia. Sebab dia pula sama ada kita tahu kebaikan dia atau kita tak tahu kebaikan dia. Contoh macam makan khinzir sebagai contoh, makan babi yang secara absolutnya adalah haram secara asasnya. Dan kalau let's say tidak ada pun kajian saintifik yang buat berkenaan dengan pita cacing lah apa semua, tapi Allah tetap haramkan, maka kita kena taat dan kita kena ikut dengan sebab itu adalah merupakan perintah Allah, bukan sebab mudarat dia kita dah tahu. Contoh macam kita tak boleh makan babi sebab ada pita cacing yang susah nak dihapuskan dalam badan kalau masuk dalam badan. Wa imma saintifik tak buat pun kajian tu, dan kita tak temui pun kajian tersebut, tetap hukum dia haram dan kita sepatutnya tidak boleh untuk memakan khinzir juga disebabkan itu adalah merupakan perintah. Jadi itu adalah yang paling absolut lah yang sepatutnya kita sebagai seorang Muslim lakukan. Jadi berbalik pada konteks kita dalam contoh isu poligami ni, kalau contoh perkara-perkara yang Allah kata ada hikmah ataupun ada kebaikan yang terkandung di dalam poligami, maka kita tak boleh nak nafikan ataupun kita nak deny, mengatakan bahawa poligami je mesti equivalent dengan benda-benda yang negatif dan seumpama dengannya. So tak boleh lah macam tu, sebab secara hakikatnya bila Allah kata benda tu halal dan benda tu ada kebaikan, sudah tentu ada kebaikan, dan sudah tentu juga benda-benda ni semua ada kriteria dan syarat-syarat yang telah pun ditetapkan dalam Islam. Hatta kalau bercerai sekalipun, walaupun perkara tersebut adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ia tetap halal dan ia tetap perlu dibuat andai perkara tersebut perlu untuk dibuat. Jadi itu perkara yang perlu kita faham dalam pelajaran ni. Kemudian seterusnya, pelajaran yang ke-11, kadang-kala berhimpun pada sesuatu perkara kebaikan dan keburukan. Akan tetapi apabila kebaikan melebihi keburukan, maka Allah akan menghalalkannya. Sementara apabila keburukan melebihi kebaikan, maka Allah mengharamkannya. Sebagai contoh, arak dan judi diharamkan kerana keburukan yang ada di dalamnya melebihi kebaikan. Firman Allah dalam surah Baqarah, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi, katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi jelaslah di sini, contoh pelajaran ke-11 ni mengajarkan kepada kita, andai kata perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah tentu ada sebab dia, dan sebabnya ini kebiasaannya mudarat tu lebih besar. Begitu juga dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah.
kebiasaannya, kebaikannya lebih besar daripada mudarat. Contohlah macam topik kita ni, poligami. Orang tak suka macam mana sekali pun, tetapi Allah kata, oleh kerana benda ni halal, maka confirm kebaikannya adalah lebih besar daripada kemudaratan. Sebab benda tu adalah halal, benda yang memang dihalalkan oleh Allah. Nampak tak? Begitu juga dengan cerai. Memang ada dalam hadis perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun ianya merupakan perkara yang halal, ialah cerai. So nama je cerai, tak suka macam mana pun kita, kalau contoh perkara tersebut adalah perlu, maka sebenarnya cerai itu sendiri membawa kebaikan yang lebih banyak daripada keburukan. Jadi itu perkara yang perlu kita faham. Kemudian pelajaran yang ke-12. Baik atau buruk, suka atau benci, bukan ditentukan oleh cita rasa masing-masing, tetapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Kerana dalam surah Al-Baqarah, yang bermaksud boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang maha mengetahui semua itu, sedangkan kamu tidak mengetahui. So inilah antara perkara yang perlu kita faham berkenaan dengan hikmah itu tadi. So hikmah ialah apabila kita rasa kita tak suka perkara tersebut, tapi Allah set benda tu terjadi kepada kita adalah disebabkan Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. So itulah hikmah. Hikmah ni yang kita, sama ada kita perasan ataupun kita tak perasan, Allah bagi kepada kita tu adalah dengan sebab-sebab yang tertentu. Dan tugas kita sebagai hamba Allah ialah sentiasa memastikan apa yang telah pun dicatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan kebaikan kepada kita secara langsung ataupun secara tidak langsung, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Kemudian pelajaran yang ke-13. Mengimani kebaikan poligami, mempelajarinya, menyukainya dan memberikan perhatian kepadanya adalah penting sekalipun anda tidak mengamalkan poligami. Ini kerana di kalangan saudara mara, sahabat handai, tentu ada yang berpoligami dan sikap anda terhadap mereka, positif ataupun negatif, bergantung kepada keimanan, pengetahuan dan perasaan anda terhadap poligami. Adapun bagi anda yang merancang untuk berpoligami atau sudah berpoligami, maka mengimani kebaikannya, mempelajarinya, menyukainya dan memberikan perhatian kepadanya adalah satu kewajipan. So ini juga berkait rapat dengan apa yang sebelum ni saya sebut, di mana sebenarnya setiap perkara yang kita perlu lakukan di atas muka bumi ini perlu berlandaskan kepada ilmu. Masalah kita ialah manusia ni, apabila nak melakukan sesuatu, kita suka buat tanpa berlandaskan dulu ilmu. As simple as, contohlah kita beli beberapa produk, di mana produk tu mungkin kita tak biasa pun lagi untuk gunakan perkara tersebut. Kita beli kereta lah contoh kan. Kita selalunya beli kereta, kita akan terus pakai je. Sebab berdasarkan pengalaman kita dapat lesen kereta, yang kita belajar memandu tersebut pada ketika kita nak dapatkan lesen kereta tu. Padahal sebenarnya setiap kereta dia ada manual dia tersendiri. Dia ada dia punya features dia tersendiri. Tapi kita baca tak manual book tersebut? Jaranglah orang baca kan. Bila dalam keadaan-keadaan tertentu barulah kita mula nak baca dan seumpama dengannya. Tapi sepatutnya secara prinsip setiap apa yang kita lakukan tu mesti perlu berlandaskan dengan ilmu dulu. So kalau contoh apa yang kita buat tu adalah berlandaskan dengan ilmu, kita akan terpesong tak? Susahlah nak terpesong sebab kita dah study dulu dengan apa yang kita nak buat tu. Jadi begitulah juga dengan ilmu-ilmu kehidupan yang lain. Kemudian pelajaran yang seterusnya, ini dah tadi kan? Ini dah tadi. Kebaikan Islam akan hanya dikecapi sepenuhnya setelah anda mengamalkannya dengan cara yang betul. Kebaikan solat akan hanya disedari sepenuhnya setelah anda mendirikannya dengan cara yang betul. Kebaikan puasa akan hanya diketahui sepenuhnya setelah anda melaksanakannya dengan cara yang betul. Zakat akan hanya dipersetujui sepenuhnya setelah anda mengeluarkannya dengan cara yang betul. Haji, umrah akan hanya dirasai sepenuhnya setelah anda menunaikannya dengan cara yang betul. Kebaikan Al-Quran akan hanya diakui sepenuhnya setelah anda menelaahnya dengan cara yang betul. Begitu juga dengan poligami, akan hanya
kebaikan tersebut dirasai, diketahui sepenuhnya setelah anda hidup di dalamnya dengan cara yang betul. So ini pun berkait rapat dengan ilmu tu tadi, di mana apabila kita mempelajarinya terlebih dahulu, kita memahaminya dan juga menghayatinya, maka daripada situlah baru akan datang khusyuk, barulah akan datang keinsafan, barulah akan datang ibadah yang betul dan seumpama dengannya. Kemudian seterusnya, poligami bermaksud perkahwinan yang melibatkan lebih daripada dua pasangan. Secara lebih terperinci, poligini, seorang suami yang memiliki dua atau lebih isteri. Polyandry, seorang isteri yang memiliki dua atau lebih suami. Pada masa kini, apabila disebut poligami, ia difahami sebagai polygini, iaitu seorang suami yang memiliki dua atau lebih isteri. Justru dalam penulisan ini, istilah yang akan digunakan ialah poligami dengan maksud suami yang memiliki dua atau lebih isteri. Sementara itu, monogami bermaksud perkahwinan yang melibatkan satu pasangan, iaitu seorang suami dan seorang isteri. So, mana satu budaya kita di Malaysia sudah tentulah yang melibatkan monogami lah. Okay. Dalam masa yang sama, poligami ada dalam Islam, ataupun poligini itu ada di dalam Islam. Polyandry tidak ada dalam Islam sama sekali. Seorang isteri yang memiliki dua atau lebih suami. Okey, kemudian hikmah poligami. Hikmah di sebalik poligami tidak jauh beza dengan hikmah di sebalik monogami. Maksudnya hikmah bila kahwin lebih daripada dua ataupun kahwin satu ni, untuk lelaki ni sebenarnya tak jauh beza pun. Monogami ataupun poligami, Islam menganjurkan perkahwinan kerana lelaki dan perempuan diciptakan Allah untuk saling melengkapi, membantu dan menyempurnakan di antara satu sama lain. Oleh itu, hikmah-hikmah yang dijadikan alasan untuk berkahwin monogami adalah sama untuk poligami. Sebagaimana hikmah-hikmah yang dijadikan alasan untuk berkahwin poligami adalah sama untuk monogami. Yalah, maksudnya hakikatnya sebenarnya sama je. Kalau kita ni nak kahwin berapa pun, terutamanya lelaki ni, dalam kapasiti 1 sehingga 4, hikmah dia adalah sama. Kebaikannya adalah sama. Manfaatnya adalah sama. Yang beza dia ialah dari segi ganjaran pahala yang kita akan dapat, dari segi keberkesanan hidup yang kita akan tembuhi, impactful of life kan. Jadi itu sahaja yang mungkin akan berbeza daripada orang yang bujang dan berkahwin, kemudian berkahwin lagi dan seumpama dengannya. Pelajaran yang ke-17, membela anak dara tua ataupun disebut sebagai andartu, ibu tunggal dan perempuan miskin tidak semestinya menjadi hikmah poligami, kerana lelaki bujang boleh juga menikahi mereka. Mendapatkan anak atau menambah anak tidak semestinya menjadi hikmah poligami, kerana masih ramai jumlah anak yatim piatu yang menunggu ibu bapa angkat. Kita tidak perlu bersusah payah memikirkan hikmah poligami yang membezakannya dengan monogami, kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dalam Islam ini menganjurkan poligami, Allah tidak menyatakan pun apa hikmah yang khusus. Menyenaraikan sekian-sekian hikmah untuk poligami akhirnya menyebabkan sebahagian masyarakat menjadikan hikmah tersebut sebagai syarat poligami. So ini pun bagi saya penting untuk kita faham, sebab kadang-kadang kita mencari justifikasi ataupun alasan sebab tertentu kenapa kita buat perkara-perkara tersebut. Kenapa kita lakukan perkara-perkara ini adalah disebabkan apa? Padahal sebenarnya bila syariat Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada kita adalah untuk kita ikut je. Manakala hikmah adalah datang selepas itu. Kita tak perlu pun untuk berikan justifikasi. Kenapa nak berkahwin? Hatta kalau daripada bujang, kemudian kita nak berkahwin. Kemudian kita kata, kenapa kita nak berkahwin? Kemudian kita keluarkan justifikasi. Kita nak berkahwin sebab A, B, C, D, E. Secara tepatnya sebenarnya kalau soalan tersebut tanya kepada kita, kenapa kita nak berkahwin? Jawapannya sebab kita nak berkahwin. Sebab itu adalah merupakan syariat Allah. Sebab itu memang perintah Allah, memang perintah Rasulullah untuk kembangkan lagi generasi dan seumpama dengannya. So as simple as that. Itu adalah pada asasnya lah. Tapi kalau lah let's say kita nak mencari justifikasi ataupun hikmah, sama ada sebelum, semasa ataupun selepas evidence, salah tak? Tak salah pun.
Cuma dia menjadi salah apabila kita menjadikan hikmah itu sebagai adillah, sebagai dalil. Maksudnya kita create dulu alasan-alasan tersebut ataupun justifikasi tersebut. Kemudian barulah kita membenarkan untuk berkahwin. Tak kira monogami ke poligami ke, maka itu kesilapan dia. Maka itu adalah kesilapan dia. Padahal sebenarnya contoh, hatta kalau kahwin monogami sekalipun, dalam syariat dia ada sebut 5 hukum asas. Sama ada harus untuk berkahwin, haram untuk berkahwin, makruh untuk berkahwin, wajib untuk berkahwin ataupun sunnah untuk berkahwin. Jadi itu dah boleh jadikan sebagai indikator setiap individu menentukan aras kehidupan dia nak pergi berkahwin ataupun tidak berdasarkan daripada 5 syariat tersebut. Maka tak perlu pun kita sebenarnya nak menjustifikasikan lebih-lebih diri kita ini untuk mencari asbab sebab apa nak berkahwin, kemudian barulah dengan itu kita berkahwin. Sebab hakikatnya bila tiba masa kita nak berkahwin, kita kahwin je. Kan? Itu perkara yang perlu kita faham lah. Dilema masyarakat yang sebenarnya berlaku ialah dia terlalu khusus. Contoh, saya tak nak kahwin lagi lah sebab saya belum beli rumah lagi. Saya tak nak kahwin lagi lah sebab saya belum 25 tahun lagi. Kononnya menjadikan 25 tahun tu sebagai indikator sunnah Nabi nak berkahwin. Jadi dia macam sepatutnya kalau rasa nak kahwin, kita kahwin je. Kan? Tak perlu mencari sebanyak justifikasi untuk diri kita ni nak berkahwin, barulah kita ambil tindakan untuk berkahwin. Jadi itu antara perkara yang perlu kita faham lah, dengan contoh-contoh yang pelbagai lagi yang boleh kita sebutkan di sini, tapi secara spontaneousnya ataupun secara sekali lalunya yang boleh kita faham, hakikat yang pensyariatan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita itu sebenarnya dah lengkap lah. Dah cukup menyeluruh dah untuk kita membuat sesuatu keputusan sebenarnya, tanpa untuk kita berikan alasan yang banyak baru kita boleh buat keputusan, ataupun justifikasi yang terlalu banyak baru kita boleh buat keputusan. Padahal sebenarnya dalam syariat tu pun dah menjadi satu indikator yang kukuh untuk kita buat keputusan. Jadi itu perkara yang perlu kita faham. Dia lebih kurang macam cara kita berfikir lah, ataupun cara yang sepatutnya umat Islam ni buat keputusan adalah berlandaskan dengan syariat tu bagaimana. Macam itulah. Contoh yang lain lah. Sebab apa engkau nak puasa sunat? Sebab aku rasa nak diet lah, aku rasa nak kuruskan badan lah. Padahal sebenarnya jawapan dia lah, kenapa kau puasa sunat? Aku puasa sunat sebab aku nak ikut sunnah. Sebenarnya jawapan dia macam tu. Tapi kita cuba untuk cari justifikasi, aku nak kurangkan kalori, aku nak kurangkan kandungan darah. Dia tulis justifikasi dia. Dia senaraikan dia punya list kenapa dia perlu puasa sunat. Dia macam terbalik. Padahal sebenarnya mindset kita kenapa puasa sunat ialah sebab nak ikut sunnah Nabi. Itu dulu sebenarnya. Itu yang paling asasul asas. Barulah yang lain-lain dan seumpama itu adalah tambahan ataupun tak perlu pun sebenarnya. Sebab hikmah tersebut akan datang kemudian. Okey, baik. Panjang pula bab ni. Okey, tapi harapnya kita fahamlah macam mana kerangka fikir kita itulah sebagai seorang Muslim di dalam menilai ataupun di dalam membuat keputusan. Baik. Pelajaran yang ke-18. Poligami apabila dipraktikkan dengan betul oleh suami dan isteri akan menjadikan faktor yang menarik mereka ke arah syurga. Pada waktu yang sama, poligami apabila dipraktikkan dengan cara yang salah oleh suami dan isteri ini akan menjadi faktor yang menolak mereka ke neraka. Jadi ini pun satu perkara yang perlu kita perhatikan lah, di mana apa-apa pun sebenarnya yang kita lakukan dalam amal ibadah, poligami ke, even benda-benda yang asas yang lain, solat, puasa, zakat, apabila kita buat dengan cara yang betul, itu menjadi asbab untuk kita ke syurga. Manakala ibadat, yang kita buat ibadat ni dengan cara yang salah, masuk neraka, dia merupakan satu kesalahan, merupakan satu dosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Solat sebagai contoh, Allah syariatkan solat dengan cara A, B, C, D, E. Tapi kita manusia, bila kita faham solat dengan cara yang sesat, dengan cara yang salah, dengan cara yang terpesong, Zuhur solat 4 rakaat, kita solat 5 rakaat, 3 rakaat, terpesong tak? Salah. Maka betul tak cara tersebut? Cara tersebut tak betul. So sama lah, dia adalah fasa melalui jalan ke neraka. Bukannya cara
jalan menuju ke syurga. Sebab apa? Sebab cara dia salah. Jadi begitu juga dengan poligami pun. Sebenarnya kalau kita ikut cara dia, cara yang betul, insya-Allah Allah akan berkati dan rahmati serta melayakkan kita menjadi asbab untuk ke syurga. Muka surat 29 mungkin kita pergi sampai 30. Pelajaran yang ke-19, hikmah khusus poligami berbanding monogami. Ia mengerah potensi sebenar suami dalam memimpin beberapa keluarga sekaligus. Memimpin satu keluarga kadang-kadang menjadikan suami malas, tidak bermotivasi dan sering mencari aktiviti lain di luar rumah. Poligami menjadikan suami mengerahkan pemikiran, tenaga, masa dan harta untuk apa yang bermanfaat, iaitu keluarga-keluarganya. Ini tentu lebih baik berbanding suami yang menghabiskan masa dan harta di padang golf, membeli kereta dan bersembang kosong dengan rakan-rakan di kopitiam. Jadi ini dari segi pengurusan lah. Dan ini secara tak langsung sebenarnya kita kena lihat bagaimana cara fikir sebagai seorang lelaki dan wanita. Wanita ni secara umumnya apabila mereka telah pun berkomitmen, telah pun berkahwin, telah pun berkeluarga, kebiasaannya mereka akan menghabiskan masa dengan keluarga. Manakala kalau suami pula, lelaki pula, apabila mereka berkeluarga, kebiasaannya ataupun sepatutnya mereka akan menghabiskan masa bagaimana cara untuk mencari nafkah, bagaimana cara untuk memenuhi keperluan keluarga. Jadi itu yang Allah memang letakkan perbezaan antara lelaki dan perempuan ini secara umumnya. Walau bagaimanapun tidak dapat dinafikan ada keadaan manusia ini apabila mereka ni tidak memahami Islam dengan baik, dengan betul, dia jadi terbalik. Suami sebagai contoh, ataupun dia jadi salah sikit ataupun terpesong sikit. Suami sebagai contoh, apabila dia berkeringat, kemudian dia fikir, oh I must have a time for me too. Ataupun dia nak ada masa untuk dia bersenang-senang. Dan bersenang-senang dia itu rupanya dia spend masa yang lama dengan kawan-kawan dia melepak dekat luar kedai kopi. Dia menghabiskan masa sisa baki dia yang sepatutnya perlu dihabiskan untuk keluarga, tapi dengan main golf ataupun berfoya-foya dan seumpama dengannya. Jadi ini perkara yang biasa berlaku di luar sana, di masyarakat, di kalangan masyarakat kita, yang mana ini merupakan satu perkara yang perlu kita tegur, perlu kita muhasabah dan tidak sepatutnya berlaku dalam institusi rumah tangga kita. Tetapi poligami adakah dapat membantu? Ya, ada persentage yang boleh membantu. Apabila seorang lelaki dia merasakan makin besar tanggungjawab dia daripada sebelum ni, dia mungkin beristeri satu dan mempunyai beberapa orang anak. Kemudian dia ada lagi seorang lagi isteri dan juga beberapa orang anak. Maka kebaikan untuk lelaki tersebut yang sepatutnya juga ialah dia merasakan bahawa lebih besar tanggungjawab yang dia perlu lakukan dan lebih banyak perkara yang perlu dia buat untuk pastikan keperluan keluarga dia dipenuhi dan masa-masa bersama dengan keluarga dia perlu dipenuhi juga. Jadi itu kerangka lelaki yang sepatutnya lah apabila dia merasakan perkara tersebut, dan itu semua dalam kategori suami yang qawwam. Baik, kemudian pada pelajaran yang seterusnya, hikmah khusus poligami kepada isteri-isteri ialah dapat mengalihkan kebergantungan mereka daripada suami kepada Allah. Maksudnya, terhadap isteri, ada tak hikmah poligami? Sudah tentu ada. Antaranya ialah mengalihkan kebergantungan mereka ini daripada suami kepada Allah. Nanti saya akan elaborate lah. Sekalipun seorang isteri itu memiliki ilmu agama yang baik, kerjaya yang bagus dan juga mandiri, secara bawah sedar dia tetap bergantung kepada suaminya. Atas sebab inilah kebanyakan isteri sukar untuk menerima kehidupan poligami. Menerima poligami secara bertahap-tahap akan mengalihkan tempat bergantung seorang isteri daripada suami kepada Allah. Menerima poligami akan menjadikan Allah ini nombor satu bagi seorang isteri kerana hakikatnya tidak lagi secara sebutan di bibir, lencana di jubah atau catatan di dalam blog. Isteri-isteri yang sukar menerima poligami adalah mereka yang secara hakikatnya masih menombor satukan suami, sekalipun lisan mereka menyebut Allah, Allah, Allah.
Maksudnya nak disampaikan di sini pada pelajaran yang ke-20, bagi saya juga antara pelajaran yang penting untuk kita faham. Selain yang tadi tu, ini yang kedua lah yang penting lah bagi saya. Sebab hakikat kehidupan kita sebagai hamba Allah ialah memang untuk mengabdikan diri kepada Allah. Cuma Allah anugerahkan kepada kita ni perasaan kasih, sayang, cinta seumpama dengannya kepada setiap manusia. Dan terutamanya wanita yang memang mempunyai tangki emosinya lebih melebihi daripada lelaki. Maka apabila berkahwin, perempuan dia akan meletakkan cintanya itu adalah kepada siapa yang dia bergantung secara fizikal ataupun secara zahir, apa yang dia nampak. Yang dimaksudkan di sini apabila berkahwin sudah tentu kepada suaminya. Jadi apabila berkahwin, dia nampak kebergantungan tersebut ialah kepada suaminya. Adakah salah? Jawapannya tidaklah salah. Tetapi kurang tepat sebenarnya. Sebab kita seolah-olah macam melupakan yang sebenarnya kebergantungan kita abadi itu ialah kepada Allah. Itu adalah hakikat. Walaupun kita telah berumah tangga, walaupun kita telah pun ada anak. Perasaan cinta, kasih sayang dan seumpama dengannya yang Allah berikan kepada kita ialah untuk mengabdikan Allah. Sebenarnya juga. Bukannya mengabdikan kepada manusia. Sebab yang pemberi cinta tersebut siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka sudah semestinya kita apabila menyedari akan perkara tersebut, datanglah nikmat yang pelbagai kepada kita, sepatutnya kita lebih mensyukuri kepada pemberi cinta, iaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang berlaku ialah secara umumnya, terutama lagi naratif barat, media, benda semua ni yang kita tengok filem umpamanya, dia mempengaruhi sedikit sebanyak cara kita berfikir. Sebab tu kebanyakan di luar sana, bila kata contohnya taat setia, bila berkahwin je dua, kita kata kamu ni tak setia lah dengan isteri. Betul tak cara fikir tersebut? Sebenarnya cara fikir tersebut tak betul. Sebab siapa yang sepatutnya kita kena setia? Siapa yang sepatutnya kita kena taat? Ialah kepada Allah Azza wa Jalla dulu. Sebab tu kalau ikutkan dari segi cara fikir, hatta kalau kita berkahwin kali pertama pun terhadap pasangan masing-masing, apa yang perlu kita sebut ialah sebenarnya isteri kita ni adalah yang kedua. Sebab yang pertama itu ialah siapa? Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan isteri. Sebenarnya suami kita ni adalah yang kedua. Sebab yang pertama tu siapa? Yang pertama tu ialah Allah Azza wa Jalla. Maka tindakan kita apabila kita ni betul-betul mengabdikan diri kepada Allah, selesai tak masalah kita dengan manusia? Yakni pasangan masing-masing? Selesai. Maksudnya kalau betul kita ni menjadi seorang yang soleh, solehah, kita benar-benar taat kepada Allah dulu, maka taat kepada suami selesai tak? Taat kepada suami selesai. Kita bertanggungjawab dengan apa yang Allah telah syariatkan kepada kita dari segi semua perkara, solat, benda-benda asas yang lain. Maka kita akan bertanggungjawab tak dengan pasangan kita, dengan isteri kita? InsyaAllah memang akan selesai. Sebab kita bertanggungjawab dengan apa yang Allah telah syariatkan kepada kita. Kita melakukan amanah yang baik yang telah pun Allah Subhanahu Taala perintahkan kita untuk lakukan, maka insya-Allah kita dengan manusia pun selesai. Kita dengan pasangan kita pun selesai. Jadi itu dia punya neraca dan kerangka base yang sebenarnya Islam nak ajarkan kepada kita. Tapi mencabar tak untuk pelajaran yang ke-20 ni? Sangat mencabar. Sebab naratif, kemudian apa yang telah pun dibiasakan, yang telah pun didedahkan kepada kita, semuanya vice versa. 360 darjah. Melainkan mereka yang memahami Islam dengan baik. Baik, itu pelajaran yang ke-21. Mungkin last pelajaran yang ke-20. Itu pelajaran yang ke-20. Ini pelajaran yang ke-21. So ini mungkin last lah. Okay. Hikmah khusus poligami, ia mampu meningkatkan tahap kasih sayang dan penghargaan di antara suami dan isteri. Menjadi kelaziman manusia apabila seseorang itu hadir setiap hari dalam kehidupannya, dia kurang mengasihi dan menghargainya. Namun apabila orang yang sama itu hanya hadir pada hari-hari tertentu, dia akan lebih mengasihi dan menghargainya. Jadi ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada apabila poligami ini
ada dalam kehidupan kita, sebenarnya kita mampu untuk meningkatkan tahap kasih sayang dan perhargaan antara satu sama lain. Menjadi kelaziman manusia apabila seorang itu hadir setiap hari dalam kehidupannya, dia kurang mengasihi dan menghargai. Jadi ini dari sisi psikologi lah. Penulis cuma nak sampaikan kepada kita, ialah kadang-kadang benda yang selalu ada depan mata kita ni kita kurang nak appreciate. Ataupun benda-benda yang selalu orang sebut hadir free class, free webinar. Macam ni kan, contoh kan, apa, ni free je, tak ada pun kita charge apa-apa kan. Selalunya orang tak appreciate. Sebab tu sikit je yang datang. Umpamanya begitulah kan. Tapi ada juga orang yang appreciate. Cuma sangat jarang lah. Maka dengan poligami ni, apabila nanti selalunya bila poligami ni kita akan menguruskan masa, membahagikan masa dengan dengan isteri yang lain. Kemudian dari segi komitmen pun kita akan cuba bahagikan. Semua benda lah yang akan dibahagikan masa tersebut. Dan akhirnya kita akan lebih menghargai. Even saya pun sebenarnya bila kita selalu bermusafir, pergi travel jauh-jauh sebagainya, kita perasaan rindu, perasaan untuk kita jumpa dengan family, benda tu membuat-buat ataupun benda tu kuat. Sebab kita itu fitrah yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada kita. Dan kita akan appreciate apabila keluarga kita ini sebenarnya dia cuba jaga anak kita dengan baik. Dia cuba jaga harta benda kita dengan baik. Bahkan apabila kita pulang, disambut dengan baik. Sebenarnya itu adalah satu penghargaan yang sebenarnya kita akan sentiasa menghargai. Apatah lagi apabila masing-masing isteri memahami perkara yang sama dan dia pun akan melakukan perkara yang sama. Jadi untunglah untuk suami tersebut apabila mengalami ataupun dapat memahamkan kepada para isteri mereka dengan cara yang begitu. So alhamdulillah 10.43 saya kira memang itulah dia punya timing dia. Kita akan cuba untuk adakan dalam setiap sesi setengah jam hingga 45 minit dengan bacaan 10 hingga 15 muka surat. Dan dengan konsistensi tersebut, saya kira insya-Allah memang kita boleh sempat untuk habis sesi pembacaan buku yang bermuka surat 200 lebih ni dalam tempoh 2 bulan insya-Allah. Sebelum kita mengakhiri, kalau andai kata ada soalan yang ingin ditanyakan, boleh tanya sama ada dengan tulisan ataupun verbal. Dan saya juga ingin menyatakan bahawa sesi yang pertama telah pun saya uploadkan dalam YouTube. Untuk saya tak pasti untuk sebaran ataupun tidak, sebab saya pun just buat secara spontan dan saya cuba untuk mencabar diri saya sebenarnya untuk break the barrier, membincangkan topik-topik yang kurang dibincangkan dalam masyarakat. Dalam masa sama perkara tersebut adalah perkara yang penting dan saya kira semoga memberikan manfaat kepada kita semua lah. Sebenarnya dari segi rujukan kitab-kitab ataupun pembacaan berkenaan dengan perkahwinan, berkenaan dengan poligami ni sangat banyak lah. Tapi tak apa, kita mulakan dulu dengan kitab ataupun buku penulisan Hafiz Firdaus ni. Akan datang mana tahu kita akan cuba pula kupas dengan topik-topik yang lebih menarik lah, insyaAllah. So saya kira mungkin kalau tak ada soalan, kita akan akhiri saja. Terima kasih kepada peserta yang hadir ataupun mereka yang sudi untuk bersama dengan saya pada pagi ini. Kita jumpa pada minggu depan, hari Isnin insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.